sibuk ni pun sibuk. Syira, presentation sejarah kita dah siap ke? Esok kita kena present tau. Kau ni relax lah. Kita ada banyak lagi masa kan. Aku tengah tengok iPad ni. Kau chill-chill je. Banyak lagi masa. Kau dah belajar belum? Ibu dah bising dah ni. Kau boleh lagi main benda ni? Biarlah. Zaman sekarang dah kan zaman teknologi. Kau tak boleh relax ke? Nanti-nantilah aku belajar. Tak sabar betul. Suka hati kau lah. Memanglah ikut suka hati aku. Macam mana aku nak study ni? Susah betul lah pakai buku. Aduh, dah tak ada masa. Menyesal pula tak dengar cakap ibu malam tadi. Lawak betul lah. Syira, kau ponteng Dalam duduk kata demam masih tak je. Mana ada aku ponteng. Aku betul-betul demam lah. Ni aku pulang ambil angin je. Ya, iyalah tu. Pernah ni paper kau. Hah? Gagal? Ish. Aku rasa kau tukar Tipu Asal lah. aku tukar lah cikgu yang tanda tau. Tak apalah. Bye, balik dulu. Bye. Okay, bye. Kau rasa cukup ke apa yang kita belajar selama ni untuk masa depan? Aku pun tak tahulah. Syira? Assignment ni kau dah siap? Esok kan kita last hantar. Ya ke? Belum lah. Aduh, aku rasa macam banyak sangat nak faham. Rasa tak terkejar pula. Tak apalah, kau cuba siapkan aku pergi tandas dulu. Okay. Hoi, ngantuk Bosan nak baca buku. Itulah aku pakai buku ni, pakai AI ni Tak, dia bagi nota semua mudah-mudah, semua pandai-pandai. Semua function lah pakai AI. Nak aku ajar? Tak apa. Apalah, sekati Kau kau. ngantuk ni bagi aku tidur jap. Yelah. Aku mimpi apa tadi? Kuliah? Ya? Pinjam iPad kau boleh? Kenapa tiba-tiba ni? Aku nak study lah, aku rasa. Okey je lah. Okay, terima kasih. Aku ambil dulu Okay, aku rasa aku boleh ni jawab soalan ni. Weh, Ulia. Semenjak aku pakai AI kan, aku rasa aku lebih mudah faham dan aku rasa lagi energetik tak belajar. Aku cakap lah, pakai AI je senang. Ish, zaman sekarang teknologi dia dah moden Ya, sekali pakai AI je nak senang belajar. Betul-betul tak payah susah baca buku.